Afka, dah 3 hari saya nampak awak duduk sini. Kenapa tak pergi kantin? Puan Rinas, aku rasa macam tak ada selera nak makan. Tapi aku rasa macam tak semangat nak datang sekolah. Jangan macam tu. Kita kan kawan. Ada apa-apa kongsi je. Nanti minda kita tak sihat. Dinas, kenapa dengan Afka? Bucat je. Afka, kami PRS. Kami dilatih untuk mendengar. Kalau awak stres, ceritalah. Kita kan kawan. Saya rasa tertekan. Tapi saya rasa macam saya tak dihargai. Janganlah macam tu, Afka. Kita perlu sayang diri sendiri. Love yourself. Betul-betul 2-3 kucing berlari. Kita kena sayang diri sendiri. Ya, itulah yang sebetulnya kita pernah happy selalu. Tak apa Afka, awak di sekolah, awak tak keseorangan. Awak tak bersendirian, cikgu ada. Cikgu bukan nak tengok grade awak je. Cikgu nak tengok awak datang sekolah happy, gembira. Dapat jumpa kawan-kawan, dapat belajar di sekolah ni. Dan yang paling penting, awak berjaya dalam hidup awak. Okey? Tapi cikgu... Tak ada tapi-tapinya Afka. Di sekolah ni kita ramai kawan. Kawan-kawan tu lah menjadi semangat kepada kita untuk kita terus belajar. Untuk kita terus berjuang sampai kita berjaya. Cikgu yakin awak akan berjaya sekiranya awak jaga disiplin awak jaga masa awak, selalu hadir ke sekolah, dengar apa yang cikgu cakap. Minda sihat mulai dengan kasih sayang. Mentor-menti membina kepercayaan. Setiap hari lahir adalah tanda kesyukuran. Kerana di Skeba, setiap murid adalah permata yang berharga.